Saya keluar rumah bila-bila boleh. Tapi ada anak. Saya memang tak ada nak ada ke ataupun nak jadikan benda isu panas untuk rakyat Malaysia. Tidak. Okay, saya cuma meluahkan perasaan saya di media sosial saya. Saya tak ada nak war-warkan dekat media ke. Itu media yang capture saya punya luahan dekat threads. Lepas tu, apa yang saya buat ni selama ini pun bukan orang kata, oh rumah ni rumah Nurhan, saya patutnya dah habis edah kena keluar. Tidak. Kalau saya fikir, saya sendiri, saya keluar lama dah. Tapi anak-anak. Saya sabar anak-anak. Saya tak pernah nak fikir diri sendiri saya. Saya dah ada anak je. Anak-anak je yang penting. Saya keluar rumah bila-bila boleh. Tapi ada anak. Dia tanya saya, ibu, meja sekolah, barang sekolah, rumah. Yalah, anak-anak dah selesa rumah tu. Kalau dia selesa rumah tu, tak nak ikut ibu ke? Nanti dia nak ikut ayah dia. Dia kan kesan emosi kat anak saya ke. Saya anytime, no problem. Tak mahal pun, saya nak bawa diri sendiri tak ada masalah. Anak-anak dah tanggungjawab bersama, tanggungjawab dia yang prioriti dia lah. Ya, anak-anak, kenapa kita tak balik pun, kenapa kita belum balik? Afan punya toys kat situ, Afia punya barang sekolah dekat situ. Kan? Jadi dia memang nak balik. Dia pun tanya saya, kenapa barang saya dekat rumah mak saya? Kenapa barang dekat sini, mana barang Afia, mana barang Afan? Kan anak saya nombor 1, nombor 2 dah besar.